Selamat datang ke sesi penerokaan kita hari ini. Kita akan cuba mendalami buah fikiran dari buku Nexus. Penulisnya Yuval Noah Harari, memang tak asing lagi kan? Ya, betul tu. Banyak idea dia yang menarik dan kadang-kadang mencabar pemikiran kita. Sumber kita hari ini ialah petikan-petikan penting dari buku tu sendiri. Jadi kita dapat terus dari sumbernya lah. Okey, jadi tujuan kita nak cuba rungkai konsep-konsep utama dia pasal maklumat, kuasa, cerita dan juga kesan teknologi, terutamanya AI lah. Kecerdasan buatan, ya. Topik hangat sekarang ni. Betul, dan kita akan cuba sampaikan dalam bahasa Malaysia yang mudah faham, berpandukan kamus dewan juga, tapi tetap padat dengan isi Harari ni. InsyaAllah kita cuba, ya. Kita boleh mula dengan satu idea Harari yang saya rasa cukup menarik. Dia kata fungsi utama maklumat ni bukan semata-mata nak sampaikan kebenaran. Oh, bukan kebenaran. Bukan itu yang utama katanya. Lebih penting lagi, ia untuk hubungkan manusia dan ini yang menarik. Ia mencipta realiti. Mencipta realiti? Macam mana tu? Dia ada guna analogi mitos Phaethon tu kan, yang cuba pandu pedati matahari ayah dia tapi gagal kawal. Macam kita dengan teknologi agaknya. Terlalu gairah kejar kuasa, tapi tak pasti boleh kawal ke tak? Satu analogi yang agak menakutkan juga, ya. Okey, menarik. Mari kita tengok lebih dalam. Harari mulakan dengan kritik apa yang dia panggil pandangan naif pasal maklumat. Tahu tak, pandangan yang kata, lagi banyak maklumat, lagi dekat kita dengan kebenaran. Ya, saya faham maksud tu. Dia bagi contoh misi Google, menyusun maklumat dunia, dan seterusnya tu. Macam itulah cerminan pandangan optimis ni. Tapi betul ke macam tu? Di situlah Harari kata kita mungkin terlepas pandang. Menurut dia, pandangan naif ni tak nampak fungsi maklumat yang lagi asas. Fungsi apa tu? Fungsi untuk membina jaringan sosial, untuk bina hubungan antara kita. Dan maklumat ni, ia bukan cuma fakta yang betul, tau. Bukan fakta je. Tak. Kesilapan, pembohongan, rekaan, semua tu pun maklumat juga. Yang penting, kata Harari, maklumat ni bukan sekadar wakilkan realiti yang dah ada, tapi ia secara aktif mencipta realiti baru. Terutamanya apa yang dia panggil realiti antara subjektif. Intersubjective reality. Realiti antara subjektif bunyi macam kompleks sikit tu. Apa contohnya? Contoh paling senang, nilai wang. Pernah dengar cerita pasal orang beli pizza dengan 10,000 Bitcoin dulu? Oh, yang awal-awal dulu tu kan, masa Bitcoin tak ada harga sangat. Betul, tahun 2010. Masa tu 10,000 Bitcoin tu mungkin nilai beberapa dolar je. Tapi kalau kita tengok puncak harga dia dulu, tahun 2021 ke, nilai dia dah jadi ratusan juta dolar. Wow, jauh beza tu. Pizza tu tetap pizza kan? Nilai kalori dia sama je. Tapi nilai Bitcoin tu, nilai antara subjektif dia, berubah sebab kita ramai-ramai percaya pada cerita pasal Bitcoin tu. Jadi kepercayaan kolektif lah ni. Tepat sekali. Konsep lain macam Tuhan, negara, undang-undang, syarikat, semua ni wujud dan ada kuasa sebab kita sama-sama setuju dan percaya pada cerita di sebaliknya. Inilah sumber kuasa utama manusia, kata Harari. Keupayaan cipta dan sebar realiti antara subjektif ni. Jadi ini membawa kita kepada peranan cerita atau naratif lah kan. Maknanya cerita ni bukan setakat hiburan lah ya. Jauh lebih dari itu. Harari kata, cerita inilah teknologi maklumat kita yang paling awal dan mungkin paling berkuasa. Teknologi maklumat, cerita? Ya, sebab cerita inilah yang membolehkan sapiens, spesies kita, bekerjasama dalam skala besar. Benda yang haiwan lain tak boleh buat. Termasuklah Neanderthal yang mungkin lagi kuat fizikalnya. Macam mana cerita boleh buat macam tu? Cerita bina identiti kolektif. Suku kaum, bangsa, agama, benda ni melangkaui kumpulan kecil, keluarga atau kawan rapat. Ia juga macam insurans sosial tau. Kumpulan yang kongsi cerita sama, dia cenderung tolong sesama sendiri masa susah. Masuk akal. Dan ia juga wariskan ilmu kan? Betul. Ilmu yang kompleks boleh diwariskan turun-temurun melalui cerita. Pandangannya agak lain sikit dari Marx. Marx lihat cerita atau ideologi dia macam topeng je. Topeng untuk kepentingan ekonomi. Tapi Harari kata cerita tu sendiri ada kuasa. Ya, cerita tu sendiri ada kuasa membentuk sejarah. Malah, dia kata satu benda yang agak provokatif juga. Apa dia? Dia kata cerita rikaan atau fiksyen
selalunya lebih berkesan satukan manusia berbanding kebenaran semata-mata. Fiksyen lagi kuat dari kebenaran, biar betul. Sebab fiksyen ni selalunya lagi senang faham, lagi sentuh emosi kita, lagi mudah tersebar. Dia bagi contoh Perlembagaan Amerika Syarikat. Dokumen tu terang-terang kata ia ciptaan manusia kan? We the people. Betul. Tapi ia berjaya satukan berjuta orang beratus tahun. Bandingkan dengan, katakanlah, 10 rukun yang didakwa datang dari Tuhan. Status wahyu tu buat ia susah nak diubah, walaupun ada bahagian yang mungkin dah tak relevan, macam isu perhambaan dulu. Okey, faham. Tapi kuasa cerita ni bahaya juga kan? Sudah tentu. Bermata dua, cerita yang memesongkan boleh bawa bencana macam ideologi Nazi. Kengerian dia tak terkata. Betul. Cerita juga boleh bina naratif yang dominan, yang abaikan realiti kumpulan lain. Harari bagi contoh peranan penyair Bialik dan Herzl dalam bentuk naratif Zionisme awal abad ke-20. Naratif tu beri inspirasi kuat pada Yahudi Eropah Timur. Tapi naratif tu, kata Harari, cenderung abaikan kewujudan dan pandangan orang Arab Palestin yang dah lama ada kat situ. Dan ini menyumbang kepada konflik berpanjangan sampai sekarang. Jadi, kita kena sedar naratif apa yang kita terima dan sebarkan. Peralihan dari lisan ke tulisan pula, ini mesti satu lagi perubahan besar kan? Macam mana dokumen bertulis ni cipta realiti lain? Saya teringat contoh kontrak pinjaman Assyria kuno tu. Ya, tulisan ni, kira-kira 5,000 tahun lepas, memang revolusi besar. Dokumen bertulis bukan setakat rekod. Ia bolehkan sistem pentadbiran yang jauh lebih kompleks. Lahirlah birokrasi. Dan kontrak Assyria tu? Contoh tu menarik. Atas tablet tanah liat kan, dalam bahasa dia, bila hutang dah selesai, tablet tu kena dibunuh. Istilah dia, dua akum. Kena pecahkan ke, tanda ke, pecah sampul dia ke. Kena bunuh? Ya. Kalau hutang dah bayar tapi tablet tu tak dibunuh secara rasmi, hutang tu masih wujud. Nampak tak? Dokumen tu bukan wakil realiti je. Ia jadi realiti dalam sistem tu. Kuat betul kesan dia. Tapi birokrasi ni pun ada masalah dia. Dia suka bahagikan realiti kita ni dalam kotak-kotak yang rigid. Borang, fail, status warga negara, grade. Kadang-kadang realiti tak muat dalam kotak tu kan? Betul. Macam ahli biologi nak kelaskan haiwan kacukan. Susah kan? Pembahagian rigid ni boleh herutkan pemahaman kita. Dan ia buat struktur kuasa jadi lagi susah nak nampak. Berbanding masyarakat lisan, kita tak nampak apa jadi di sebalik borang tu semua. Seni pun susah nak gambarkan drama birokrasi ini, ya? Harari kata gitu. Seni lagi suka drama biologi. Cinta, cemburu, khianat, hubungan keluarga. Macam dalam Ramayana, Mahabharata. Jadi, perjuangan lawan sistem yang tak adil macam susah nak jadi epik lah. Lebih kurang macam tu. Susah nak dapat permit ke, kesan cukai ke, isu kerakyatan. Benda ni tak kena dengan naluri kita yang fokus hubungan peribadi. Dia cerita pasal datuk dia sendiri kat Romania tahun 30-an. Apa jadi? Hilang kerakyatan sebab undang-undang birokrasi baru yang diskriminasi. Keputusan atas kertas tu bawa penderitaan besar, hampir mati masa Holocaust. Penderitaan sebab sistem macam ni susah nak masuk dalam cerita epik. Okey, kalau sistem kita ni kompleks, senang terpesong oleh cerita dan birokrasi, macam mana kita nak betulkan kesilapan? Mesti akan ada kesilapan kan? Di sinilah masuknya konsep mekanisme pembetulan kendiri. Self-correcting mechanisms. Macam mana tu? Konsep ni penting sebab ia mengaku yang kita manusia ni tak sempurna. Kita buat silap, kita bias, kita mungkin korup. Jadi sistem yang bagus kena ada cara untuk kesan dan betulkan silap dia sendiri. Beza dengan sistem yang kata dia sempurna lah ni. Betul. Harari bezakan institusi yang dakwa maksum dengan institusi yang terbuka mengaku boleh silap dan ada cara nak atasinya. Contoh dia, proses pilih teks untuk Bible. Teks tu dianggap suci, tapi proses pemilihan tu, kanonisasi tu, kerja manusia biasa. Penuh debat, keputusan institusi, tafsiran pun bergantung pada padri atau ulama yang tak maksum. Berbeza dengan sains. Sains moden pula, walaupun tak sempurna, ada mekanisme pembetulan kendiri yang lebih jelas. Macam peer review, kajian kena boleh diulang, teori boleh dicabar. Macam kes kuasi kristal tu kan? Shaxman. Tepat. Mula-mula orang tolak gila-gila. Tapi sebab bukti kukuh dan sains terbuka, akhirnya diterima. Menang Nobel lagi. Paksa fizikawan fikir balik pasal jirim.
Tapi mekanisme ni tak jamin kebenaran menang senang-senang kan? Macam mesin cetak tu. Betul, mesin cetak cepatkan sebar ilmu, tapi ia juga semarakkan perburuan ahli sihir kat Eropah dulu. Buku Malleus Maleficarum tu guna mesin cetak juga. Jadi kekuatan mekanisme ni lain-lain lah ya? Ya, berbeza ikut institusi. Harari kata gereja Katolik mungkin lebih lambat ubah ajaran teras berbanding komuniti saintifik. Demokrasi pula sangat bergantung pada mekanisme ni. Media bebas, mahkamah bebas, pilihan raya. Dan totalitarianisme cuba hapuskan. Ya, mereka cuba musnahkan. Contoh kes Lysenkoism kat Soviet Union. Teori genetik salah dipaksa atas sebab ideologi. Akibatnya buruk untuk sains dan pertanian diorang berdekad-dekad. Okey, ini membawa kita ke zaman sekarang. Rangkaian komputer dan AI. Di sini Harari nampak ada perubahan yang sangat fundamental. Apa beza AI ni sebenarnya? Kenapa dia game changer? Beza paling asas, kata Harari, satu perkataan je. Agency. Agency. Agency, maksudnya? AI bukan lagi alat pasif macam tukul atau komputer lama. AI, terutamanya AI generatif sekarang ni, dia boleh belajar, buat keputusan dan cipta idea baru secara autonomi. Sendiri, tanpa kita suruh. Lebih kurang macam tu. Dia boleh ada matlamat sendiri, cari cara nak capai matlamat tu, kadang-kadang cara yang kita tak sangka pun. Teknologi lama perlukan kita guna dia. AI ni, dia boleh bertindak sendiri. Itu satu. Ada lagi? Satu lagi yang kritikal, AI kuasai bahasa manusia. Bahasa ni kan asas budaya kita. Cerita, undang-undang, seni, ideologi. Jadi AI boleh cipta budaya? Berpotensi besar. Cipta muzik, lukisan, kod, artikel berita. Mungkin nanti teks agama atau ideologi baru pula. Dan ia boleh interaksi dengan kita, bina apa yang Harari panggil keintiman palsu. Keintiman palsu? Macam mana tu? Kita mungkin rasa ada hubungan emosi dengan AI, tapi AI itu tak ada perasaan pun. Ini buka pintu untuk manipulasi emosi dan pandangan pada skala besar. Menakutkan sikit tu. Lagi satu, AI wujudkan realiti antara komputer. Macam game Pokemon Go atau instrumen kewangan kompleks yang algoritma je faham. Dan makin banyak interaksi penting jadi antara komputer je. Manusia tak terlibat atau tak faham pun. Harari ada beri amaran keras pasal pengawasan kan, surveillance, terutama yang bawah kulit tu. Serius ke ancaman ni? Ya, ini memang salah satu kebimbangan utama dia. Rangkaian komputer dan AI ni bolehkan pengawasan yang bukan saja ada di mana-mana, tapi sentiasa aktif. 24 jam. Beza dengan dululah ya? Jauh beza. Dulu terhad bilangan ejen, tempat simpan rekod. Sekarang boleh cover semua orang, kos makin murah. Yang lagi risau, potensi ke arah pengawasan bawah kulit. Macam mana bawah kulit tu berfungsi? Guna sensor biometrik, pantau degup jantung, tekanan darah, aktiviti otak, ekspresi muka halus. Lepas tu, AI analisis data ni. Potensi dia bukan setakat pantau apa kita buat. Tapi untuk tafsir. Dan mungkin akhirnya manipulasi perasaan kita, emosi kita, mungkin fikiran kita. Habislah privasi kalau macam tu. Itulah senario yang dibimbangkan. Penghapusan privasi total. Kita dah nampak sikit-sikit kan, teknologi pengenalan wajah, kumpul data biometrik, belum kira data yang syarikat kumpul, atau kita saling awasi di media sosial. Sistem kredit sosial macam kat China tu contohnya? Ya, itu satu contoh macam mana data tingkah laku boleh dinilai algoritma dan beri kesan pada hidup kita. Harari nampak ini sebagai alat kawalan sosial yang sangat kuat. Tapi AI ni kan tak sempurna. Kita dah cakap jadi, ada silap, ada bias. Ini tak kurangkan sikit ke kebimbangan tu? Betul, AI memang tak sempurna. Tapi ini tambah lagi satu masalah sebenarnya. Kesilapan AI boleh bawa akibat serius kat dunia nyata. Lagi-lagi bila guna dalam sistem kritikal macam pengangkutan, perubatan, kewangan. Ada contoh tak? Harari ada sebut pasal dakwaan peranan algoritma Facebook dalam kes keganasan etnik Rohingya di Myanmar. Algoritma nak maksimumkan engagement, tapi tak sengaja sebar kandungan benci, bawa padah. Ini berkaitan dengan masalah penjajaran, alignment problem. Masalah penjajaran? Matlamat yang kita bagi kat AI mungkin tak selari dengan kesejahteraan kita atau etika jangka panjang. Macam suruh GPS cari jalan paling pantas. Dia mungkin bawa lalu jalan bahaya pukul 2 pagi. Dia capai matlamat literal, tapi bukan maksud sebenar lah ya? Analogi, kejayaan Napoleon,
tapi akhirnya bawa Perancis merosot. Atau Perang Iraq, menang taktikal tapi bawa huru-hara serantau. AI mungkin berjaya capai objektif kita, tapi bawa akibat buruk tak dijangka. Selain silap, isu bias pula. Ya. AI warisi bias dari data latihan dia. Kalau data tu ada diskriminasi kaum atau jantina, AI pun akan ulang, mungkin lagi teruk. Macam kes alat resume Amazon tu. Betul. Dia diskriminasi calon wanita sebab data lama majoriti lelaki. Pengenalan wajah pun sama, kurang tepat untuk kulit gelap atau wanita. Dan masalah kotak hitam tu. Itu lagi satu. Dengan AI kompleks macam deep learning, kita kadang tak faham kenapa dia buat keputusan tu. Macam langkah 37 AlphaGo lawan Lee Sedol. Oh, langkah pelik yang jadi kunci kemenangan tu. Ya, pasukan DeepMind sendiri pun tak boleh jelaskan sepenuhnya logik dia. Bila tak faham, susah nak audit, nak betulkan, nak tentukan siapa bertanggungjawab. Ini semua bawa kesan besar pada sistem politik kita lah kan. Ada orang risau AI ni lagi untungkan diktator berbanding demokrasi. Harari setujukah? Apa yang menarik, Harari nampak potensi itu ada. Tapi ada juga sisi lain. Memang betul, AI boleh bagi kelebihan pada rejim totalitarian. Sebab sistem macam tu suka pusat data dan keputusan. AI cekap buat kerja tu kan? Sangat cekap. Secara teori, boleh buat diktator lagi efisien kawal rakyat. Ada risiko penjajahan data, negara atau syarikat gegasi kumpul data dunia, wujud empire digital, mungkin ada tirai silikon, pisahkan blok teknologi. Tapi ada risiko untuk diktator juga. Ya, Harari kata AI ni unik. Pertama, dia tak ada rasa takut, tak boleh gertak atau seksa macam manusia. Betul juga. Kedua, AI mungkin tafsir undang-undang secara literal. Tak faham politik tersirat, rasuah, cakap berlapik, boleh jadi masalah untuk rejim. Ketiga, yang paling asas, AI itu sendiri mungkin rampas kuasa. Rampas kuasa? Dari diktator tu? Berpotensi. Dia guna analogi sejanus kat Rom dulu. Ketua pengawal yang kawal semua maklumat sampai dia jadi pemerintah de facto. Diktator moden yang terlalu bergantung pada AI mungkin jadi macam tu juga. Jadi boneka sistem sendiri. Jadi, adakah ini maknanya demokrasi akan tamat riwayatnya? Nampak macam suram je. Demokrasi memang hadapi jabaran besar. Sifat AI yang susah faham tu, unfathomability, boleh suburkan populisme. Rakyat rasa sistem rumit, tak telus, mereka cari pemimpin yang janji penyelesaian mudah. Ancaman anarki digital tu pula. Ya, ruang awam online, penuh bot sebar maklumat salah, propaganda, benci, tenggelamkan perbincangan sehat yang penting untuk demokrasi. Tapi Harari kata masa depan tak tepat kan? Betul. Ini penting. Teknologi tak tentukan semua. Kita ada pilihan. Untuk pastikan AI sokong demokrasi, bukan hakis, kita kena proaktif buat peraturan. Peraturan macam mana? Kena berasaskan prinsip demokrasi. Lindungi privasi, pastikan accountability bila AI silap, tuntut ketelusan setakat mana praktikal, ada cara untuk rakyat cabar keputusan AI, kekalkan pengawasan manusia dan cari keseimbangan. Elak terlalu ketat atau terlalu longgar. Kerjasama antarabangsa penting jugalah ni. Sangat penting untuk urus risiko global macam perlumbaan senjata AI atau ancaman kewujudan pada kita semua. Jadi, lepas kita dengar semua ni, apa maknanya untuk kita, untuk anda yang mendengar? Gambaran Harari ni kompleks kan? Maklumat cipta realiti, cerita gerakan kita, birokrasi susun tapi boleh hirotkan, AI pula bawa cabaran baru. Saya rasa mesej utama dia bukan suruh kita putus asa, tapi suruh kita sedar. Faham macam mana rangkaian maklumat ni berfungsi, bentuk kepercayaan kita, hubungan kita, kuasa dalam masyarakat, itu langkah pertama. Kena sentiasa kritis lah ya? Ya, kritis pada naratif yang kita terima. Akui kuasa cerita termasuk fiksyen dan paling penting pertahankan malah kuatkan mekanisme untuk semak silap dan cari kebenaran. Sains ke, kewartawanan ke, institusi demokrasi ke, usaha ni lagi penting sekarang dalam dunia penuh maklumat dan AI ni. Dan macam Harari selalu kata, sejarah tak ada haluan tetap. Masa depan AI, masa depan kita bergantung pada pilihan kita sekarang. Betul tu. Jadi, sebagai renungan akhir untuk anda, bila AI makin pandai cipta cerita, bentuk pendapat kita, mungkin pengaruh emosi kita, macam mana anda secara peribadi boleh pastikan anda kekal sebagai peserta aktif? Aktif bentuk pemahaman sendiri. Soalan yang penting tu.
Macam mana caranya supaya kita tak jadi pengguna pasif je naratif yang algoritma hasilkan? Mungkin untuk tujuan yang tak selari pun dengan nilai kita. Satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Terima kasih kerana bersama kami dalam penerokaan idea-idea dari Nexus kali ini. Jumpa lagi.